Sufian memandu sendirian ke sebuah resort terpencil di pesisir Terengganu. Niatnya cuma satu, berehat, lari sekejap dari hiruk pikuk kota. Resort itu sunyi, hanya beberapa bilik dihuni. Angin laut yang sepoi-sepoi menyambutnya sewaktu dia melangkah keluar dari kereta. Damai. Selepas makan malam, Sufian berjalan santai di tepi pantai. Bulan mengambang penuh, ombak memukul lembut pantai berpasir putih. Di hujung sana, dia ternampak seorang nenek duduk sendirian atas batu, memandang laut. Rambutnya panjang, beruban penuh, dan tubuhnya membongkok dibalut kain batik lusuh. Sufian rasa pelik, tapi mungkin itu hanya pengunjung lain. "Assalamualaikum, Nek," sapa Sufian dengan sopan. Nenek itu tidak menjawab, dia hanya memandang laut tanpa bergerak. Sufian melangkah pergi, malas nak fikir lebih-lebih. Malam menjelang. Sufian masuk ke bilik dan bersiap untuk tidur. Sewaktu dia menarik langsir, jantungnya bagai berhenti sekejap. Nenek tadi berdiri tegak di hadapan biliknya, di bawah cahaya lampu lorong yang suram. Dia tidak bergerak, hanya berdiri. Mukanya tidak kelihatan jelas, ditutupi bayang rambut. Sufian kaku. "Astagfirullah, mungkin dia sesat," bisiknya sendiri, cuba menenangkan diri. Dia tutup langsir, baring di katil, menarik selimut hingga ke dada. Beberapa minit berlalu, dia hampir lena. Tapi satu bunyi halus kedengaran. Krak, krak. Bunyi lantai kayu berkeriuk di dalam bilik. Sufian membuka mata perlahan. Dan di hujung katil, nenek itu sedang berdiri memandangnya. Wajahnya pucat, mata cekung hitam, mulut separuh terbuka. Sufian menjerit dan terus melompat keluar dari bilik. Dia berlari ke kaunter penyambut tetamu sambil menggigil. Pekerja yang berjaga malam kehairanan. "Ada orang masuk bilik saya. Seorang nenek," kata Sufian tergagap. Pekerja itu terdiam seketika. Lalu dengan wajah serius, dia berkata, perlahan, "Encik, sebenarnya memang ada cerita di resort ni. Dulu, seorang nenek pernah menginap sini dengan cucunya. Tapi dia meninggal dalam tidur. Mayatnya hanya ditemui esok pagi di bilik yang encik duduk tu." Sufian terkedut, nafasnya tercungap-cungap. Dia tidak kembali ke bilik malam itu. Sebaliknya, tidur di surau kecil berhampiran lobi dengan lampu dipasang terang. Dan sejak malam itu, Sufian takkan pernah lupakan wajah nenek di tepi pantai